Ya Allah, apa benda ni? Setiap kali menjelang puasa, maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa esok puasa. Puasa, jangan tak puasa tau. pasti media sosial dipenuhi dengan luahan perasaan mangsa scammer kan? Ada yang dapat makanan hangit lah, ada yang dapat tak cukup sifat lah. Ini parah ni. Dan paling lawa, ada yang dapat seolah-olah ia dah jadi satu tradisi wajib setiap tahun. Tapi korang nak tahu tak? Sebenarnya cadangan tajuk untuk video minggu ini adalah 10 teknologi rahsia disebut di dalam Al-Quran. Namun sebab ramai sangat yang bagi cadangan untuk video kali ini, fakta pun tukarlah tajuk. Tapi okey juga sebab boleh kita bergelak ketawa. Jadi, sebelum korang pergi ke bazar kejap lagi, jom bersama Faktau kita menonton untuk elakkan. Saya beli semalam ni, ikan keli masak lemak ni, basi. Tak bang, itu memang perasa basi. Memang perasa basi. 10 menu scam paling pelik Bazar Ramadan 2026. Pengat cucur. Siapa penggemar pengat pisang dekat sini? Angkat tangan. Pengat pisang merupakan masakan tradisional Melayu dihasilkan dengan memasak pisang seperti pisang nangka atau tanduk dalam gula melaka, daun pandan, sagu dan santan. Dan favourite Faktau, kalau makan pengat pisang ni mesti nak kena cicah dengan roti gardenia. Sama juga dengan pengat durian. Tiba-tiba lapar pula. Okey, berbalik pada pengat pisang tadi, dah nama pun pengat pisang kan? Mestilah pisang antara bahan yang wajib ada dalam menu ni kan? Kan? Tapi cuba korang tengok video ni. Beli pengat pisang dapat pengat apa? Pengat tepung. No, terus jadi pengat cucur. Kami sudah pulang, mana janjinya? Cucur Arabi yang enak. Gaib terus pisangnya. Boleh pula digantikan dengan tepung. Tinggal goreng je, terus jadi cekodok. 9. Murtabak buku teks. Kalau korang ingat lagi, sebelum ni Faktau pernah cerita pasal murtabak transparent kan? Ada satu menu baru yang lebih inovatif, iaitu murtabak transparent. Punyalah nipis sampai boleh nampak masa depan. Tapi tahu ni, mungkin sebab mendengar luahan para pembeli, peniaga bazar mula menebalkan murtabak mereka. Kira baguslah kan? Masalahnya, kali ni diorang buat murtabak setebal buku teks. Kalau tebal dengan inti tu, tak apalah juga. Korang tengoklah sendiri, murtabak setiap tebal. lapis murtabak ni padat dengan tepung. Kira nampak tebal. Kejap lagi bila kita makan, tepung kau tebal apa, bukan tebal isi. Tebal ini tepung. Rasanya kalau kunyah, boleh tercabut gigi. Teringat pula Faktau macam kes tahun 2023 dulu. Beli murtabak, siap dapat rebate 20 sen lagi. Nasib baik tak tertelan. 8. Tahu fufa mozzarella. Ini merupakan salah satu dessert favourite Faktau setiap kali pergi bazar atau pasar malam. Namun, Faktau tengok di media sosial ramai yang komplain peniaga sekarang tidak menggunakan tahu fufa yang asli tetapi menggunakan dadi soya. Kalau korang nak tahu, untuk buat tahu fufa asli memerlukan korang untuk merendam kacang soya semalaman, rebus kacang soya, tapis dan macam-macam lagi lah. Pendek kata, cara pembuatannya agak rumit. Berbeza dengan tahu fufa dadi, korang cuma perlu ais soya dari kotak dan sebuah agar-agar. Tapi ramai yang mengadu rasa macam kena scam apabila kebanyakan tahu fufa sekarang menggunakan dadi berbanding tahu fufa yang sebenar. Walau bagaimanapun, tahu fufa yang paling gempak bagi Faktau adalah tahu fufa mozzarella. Ini kalau tarik dari Selangor ke Perak pun masih tak putus lagi cheese dia. Maaf, apa yang korang tengok ni merupakan perkongsian daripada salah seorang pembeli yang kena scam dapat tahu fufa basi. Kesian kan? Tapi macam menarik juga idea tahu fufa campur cheese. Sedangkan air kosong boleh campur dengan cheese, why not tahu fufa? 7. Kuih cara on diet.
Antara menu yang kebiasaannya jadi masa scam di bazar Ramadan adalah kuih muih. Ditambahkan pula, kebanyakan kuih sekarang dijual dalam bentuk set dan dah diletakkan dalam bekas plastik. Jadi, kita tak ada pilihan melainkan pilih kuih yang luarannya nampak sempurna. Tapi itulah, kadang-kadang luaran je nampak cantik sekali dekat dalam inti oksigen. Dan salah satu contoh kuih yang pernah jadi mangsa adalah kuih cara. Kalau korang nak tahu, terdapat dua jenis kuih cara. Pertama, kuih cara berlauk yang biasanya diletakkan inti daging atau ayam cincang di atasnya. Dan kedua, kuih cara manis yang biasanya mempunyai inti gula pasir. Namun kalau korang tak bernasib baik, korang akan dapat kuih cara berintikan oksigen macam video ni. Kau tengok kuih cara dia. Kau tengok mana gula dia. Gula dia mana? Apa ni, ya Allah. Mungkin peniaga tu terlupa nak masukkan inti kot. 6. Pulut skru. Macam yang Fakta pernah ceritakan sebelum ni. Tapi Fakta perasan, sejak KKM keluarkan arahan tepung pelita tak boleh guna bekas stapler, namun siapa sangka ada peniaga bazar yang terlalu kreatif. Dia tak guna stapler, tapi guna skru terus. Cumanya bukan tepung pelita lah, tapi pulut panggang. Ini betul-betul bukan cobaan. Korang tengoklah, punyalah besar skru dekat pulut tu. Mungkin tak nak bagi daun pisang tu tercabut kot. Nasib baik tak tertelan. Tapi sekurang-kurangnya, bolehlah makan lagi. Daripada pelanggan yang dapat pulut panggang versi kayu. Apa ini? Ayam kah, kayu kah? Dan ada juga yang beli pulut panggang dapat free gift ulat. 5. Kuih taco ke laut. Korang nak tahu tak, ada 3 jenis kuih yang orang selalu confuse, iaitu kuih tepung pelita, kuih taco dan kuih limas. Walaupun nampak sama, tapi kuih taco menggunakan tepung jagung dalam acuan pandan dan kadang-kadang dicampurkan dengan hirisan sengkuang. Limas menggunakan tepung gandum, manakala tepung pelita menggunakan tepung beras dalam acuan daun pisang. Sekarang korang dah tahu beza kan? Bukan apa, sebab ada peniaga yang konon jual tepung pelita, tapi rupanya kuih taco macam kes ni. Mungkin penjual tepung confuse juga kot. Awak tengok beza dia. Tak sama. Taco kita pakai daun pandan. Tepung pelita kita pakai daun pisang. Tapi bagi Faktau, paling lawak adalah menu kuih taco ke laut. Korang tengoklah, terus ke laut dia punya pandan gaib entah ke mana. Magic. 4. Karipap pergi haji. Selalunya kita dengar karipap inti oksigen kan? Tapi pernah tak korang dengar karipap pergi haji? Baru-baru ini vari karipap pusing dijual dengan harga RM10 untuk 4 keping. Ini bermaksud sebiji karipap pusing berharga RM2.50. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Sampaikan ada pelanggan yang membuat aduan kepada KPDN menyebabkan kedai itu kemudian disiasat. Tapi Fakta tengok ramai di media sosial mendakwa harga karipap pusing memang agak mahal kerana cara pembuatannya yang agak rumit. Apa pandangan korang? Yang penting isi bukan oksigen lah. Oh ya, karipap inti oksigen memang betul-betul wujud tau. Maksudnya bukan wujud dalam bentuk scam. Sok mak karipap isi angin. Kalau nak untung pun agak-agak lah. Burger Stadium pun lagi sedap. Tapi memang dijual dengan harga 30 sen sebiji. Jujur sangat peniaga ni. Karipap oksigen. 3. Roti John sebelah. Rasanya jarang kita dengar roti John tak buat hal setiap kali bulan puasa kan? Tak nak, tak apa. Aku ada roti John kat dalam kereta je. Siapa John? Di Islam ke tak? Macam tahun lepas, kita ada roti John roh ayam lah, roti John teruang menorah lah. Ini parah ni. Tapi tahun ni yang terpaling berpaling di paling rare. Biasa kita selalu dengar ikan sebelah kan, atau dalam bahasa orang putih dipanggil sebagai flounder. Namun siapa sangka roti John pun ada yang jenis sebelah juga.
Sampai teraburlah isi dia sebab tak boleh nak tutup. Atau mungkin kena add on kalau nak tambah bahagian atas. 2. Kuih menyirap. Mesti korang pelik dengan nama tajuk ni kan? Kuih yang Fakta maksudkan adalah kuih ketayap. Kepada yang tak tahu, kuih ketayap ni merupakan kuih tradisional Melayu yang terdiri daripada kulit lempeng yang dibuat daripada adunan pandan, dan lempeng itu kemudian akan digulung dengan inti kelapa parut manis. Yang ni lah part paling sedap. Tapi cuba korang bayangkan, kalau korang beli ketayap ni, cari inti dia, secoet macam tu je. Dah lah dengan lempeng dia pun lihat macam getah. Lihat guys. Oh bos scam kuih lihat. Ini kalau gigit pun auto menyirap. Keras kan? Keras sangat. 1. Apam kelapa asing. Cuba korang bayangkan makan apam tanpa kelapa. Rasa macam kosong kan? Seolah-olah makan nasi lemak tanpa sambal, burger tanpa daging dan macam-macam lagi lah. Sebab itulah kebiasaannya apam akan dijual sekali bersama parut kelapa. Tapi peliknya, terdapat peniaga yang mungkin nak pergi haji balik hari apabila dijual apam dan kelapa asing. 4 pieces RM6, 7 RM10. Sorry, kenapa tambah RM2? Bukan kaleng-kaleng. Tapi bila Fakta tengok, lokasi bazar itu adalah di TTDI Kuala Lumpur yang digelar sebagai Bazar Kayangan. Tapi agak-agak lah kalau sampai kelapa parut pun asing. Walau bagaimanapun, Fakta tengok bila ramai yang dah komplain sehingga melibatkan siasatan daripada KPDN, gerai itu tidak lagi beroperasi. Teringat pula Fakta pasal kes orang jual nasi lemak tapi ikan bilis, sambal dan telur dijual asing. Apa tu Nam? Nasi lemak kosong. Woi, betul-betul kosong. Sambal pun tak ada. Fakta faham kebanyakan harga barang sekarang makin tinggi disebabkan ekonomi yang semakin mencabar. Tapi sebagai peniaga, janganlah ambil kesempatan. Berniagalah dengan ikhlas dan jujur supaya pembeli rasa berbaloi, dihargai dan tidak rasa teraniaya. Ni kita ada donat mewah. Oh, saya nak 5 lah. 5 Cantik bang. Ini bukan donat. Ini roti burger. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih Fakta ucapkan atas sokongan dan cadangan korang semua. Jangan lupa sertai giveaway Fakta tau. Dan sertakan sekali #Fakta Raya 2026. Kejap. Korang dengar suara Fakta okey tak dalam video ni? Sebab korang faham lah. Tengah berpuasa kan? Korang boleh kongsikan pendapat korang tak? Sebab Fakta baca ada yang cakap suara Fakta macam Doraemon bila datang bulan puasa. Jumpa lagi di video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum semua, bye.